Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di Selamanya Kopi channel. So untuk kali ni kita akan explore equipment ataupun cara-cara nak buat kopi tanpa menggunakan espresso machine. Macam mana kita nak buat yang slightly low cost, tapi low cost pun tengok jugalah kelengkapan dia kan. Kalau macam Comandante ni dia definitely dah slightly on the higher cost punya budget lah. Jadinya untuk yang pertama aku akan gunakan French press. Okay. So komponen French press sangat simple. Dia ada penapis besi dan metal sieve inilah yang akan digunakan untuk menekan coffee ground tu turun ke bawah dan dia akan terus perangkap coffee ground tu di bahagian bawah. So macam mana kita nak buat? Simple je. Kita akan menggunakan resepi 25 gram kopi dan kita akan gunakan single origin bean. Single origin ke, nak house blend ke, nak medium roast ke, dark roast ke, bergantung. Aku menggunakan biji kopi daripada Nicaragua. This one dia more towards like brown sugar sikit, slight red apple punya acidity, and then this one pun kita roast dia medium dark punya roast. So kalau ni untuk espresso pun okey, untuk manual brew pun okey juga. Cumanya kita nak kena adjust daripada segi temperature dia. So aku gunakan hand grinder. Kat sini kita pakai Comandante. Untuk French press selalunya kita akan pakai grind size yang kasar, extra coarse ataupun medium coarse pun boleh juga. So kita dekat klik yang kosong sekarang ni. Okey, pada 28 klik untuk French press punya resepi. Kita boleh grindkan dulu dia punya kopi. So untuk hand grinder, kalau macam Comandante ni dia pakai burr dia special sikit, steel burr. So untuk steel burr dia punya heat apa semua tu pun dia tak menghasilkan haba yang agak banyak berbanding kalau kita start dengan macam Hario punya grinder. Hario kita menggunakan burr dia ceramic burr. So untuk ceramic burr selalunya kalau kita grind tu dia akan menghasilkan sedikit haba lah, dia akan panas sikit. Okay, so kita dah habis grind. Disebabkan dia punya grind size agak besar, so dia cepat lah, dia tak adalah lambat sangat dia punya grind. Okay, so now kita akan timbang dia punya coffee ground. So macam tadi aku pakai 25 gram. So kalau untuk 25 gram bolehlah kita menggunakan air yang lebih banyak sedikit. Biasanya kalau 18 gram most of manual brew punya resepi dia takkan lebih daripada 220 ml. Tapi kalau pakai 25 gram maybe korang boleh pakai sehinggalah 300 ml. Tapi kalau macam nak intense sikit janganlah air itu banyak sangat. So kita boleh tuangkan dulu coffee ground yang kita dah grind tadi. So kita dapat 25 gram. Okay, kita taykan dulu. So untuk kopi that's why kita pakai scale ni yang ada timer. So dia sama juga macam kita buat espresso, always bergantung kepada masa dia. So kat sini kita boleh terus steep je dulu air panas ni. Kat sini temperature dia aku pakai 88 degree Celsius. So, dia dah start timer. So tuang je banyak-banyak, jangan risau. Cuma tuang tu korang kena agitate sikit. Make sure dia punya kopi tu diserap dengan air, terkena air sepenuhnya. Okay, so 280. Kita tunggu dulu. Mungkin sehingga seminit setengah baru kita kacau dan baru kita tekan kita punya coffee ground. So kenapa kita kena tunggu? Sebab kita nak kena bagi dia punya initial blooming proses. So kalau korang tengok kat sini dia punya coffee ground ni dia dah mula menyerap air. So dia nampak dia mengembang macam tu kan. Okay, so dah 1 minit 30 saat. Kita stirkan dia dulu. Next apa yang kita boleh buat ialah kita tekan. So tekan ni pun ada juga ambil masa lah. Tapi kat sini aku tak kira, aku just kita tekan je pelan-pelan. And then maybe kalau korang nak coffee tu rasa dia lebih intense lagi, korang boleh lah rendamkan dulu, biar dulu beberapa minit. Lepas tu baru korang minum. Macam tu dia akan jadi lagi strong sikit. Okay, so kalau korang tengok kat sini, coffee ground ni semua dah dekat bawah. Memang ada di bawah ni. Tapi dia akan keep on extracting. Kalau korang nak practice korang punya taste bud, always ambil dia punya aroma. Macam tadi bila kita dah grind, aroma semasa kering pun berbeza bila aroma dia dah campur dengan air. So biasanya bila dah campur dengan air, dia punya aromatics tu dia akan release lebih banyak berbanding waktu dia kering. Boleh ambil bau dia. Lepas tu bolehlah sip dia sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Right, that's nice. Rasa dia punya little bit brown sugar punya sweetness. Tapi acidity macam red apple tu dia dah jatuh sikit. Dia tak berapa kuat sangat.
So basically French press dia memang just nice, very easy to drink. Lepas tu kalau korang nak buat pun simple je. Okay, so that's how kita buat French press di rumah ataupun di FCR Coffee. Antara salah satu equipment yang paling dikenali ramai lah sebenarnya, kita ada V60. V60 ni is one of the equipment yang sangat-sangat diguna pakai oleh banyak barista-barista dekat luar sana. So kita ada banyak jenis V60. Kalau macam ni kita ada plastik, and then kalau dekat depan aku lagi satu ni kita ada ceramic punya dripper, and then steel punya dripper pun ada juga. Okay, so untuk kali ni kita still menggunakan biji kopi yang sama. So this is the best thing about coffee. Walaupun dia satu jenis, kita buat dia menggunakan equipment yang berbeza akan menghasilkan rasa yang berbeza. Cumanya untuk kali ni kita akan pakai 18 gram kopi. Selalunya aku akan pakai 23 klik dekat Comandante. So macam biasa kita grind dulu. So untuk basahkan paper filter ni, ada setengah barista dia akan argue lah sama ada beza tak basahkan ataupun tak basahkan. Bila kita wet the paper filter, dia akan reducekan sedikit rasa kertas tu. Tapi untuk rasa kertas, kalau macam yang ni dia dah bleach, iaitu dia dah warna putih. So tak adalah kuat sangat actually rasa kertas tu berbanding yang warna brown. So di samping untuk kita basahkan, kita actually tengah memanaskan juga dia punya server ataupun dia punya karaf, iaitu yang di bawah ni. Okay. So untuk roast level macam ni, medium dark ni still sama. Aku akan pakai temperature air yang less than 90 degree Celsius. Untuk kali ni aku pakai 85 degree Celsius. So ni bila kita dah basahkan, yang ni tadi kita akan masukkan ke dalam cawan juga. So kita just nak make sure dia punya cup pun kita panaskan. Sebab apa? Sebab kita tak nak bila kita dah buat kopi tu dah siap nanti, kita tuang dekat cawan yang sejuk. Cawan yang sejuk tu dah akan menyerap haba daripada kopi tadi tu. So dia akan turunkan dia punya temperature dengan cepat. Bila turun dengan cepat tu, rasa dia pun akan berubah. Again, untuk korang praktis, korang punya sensory, korang kena baulah bila dia tengah kering macam ni, dry aroma dia. The dry aroma ni mengingatkan korang tentang bau apa. So kita dah kosongkan dia, dah tear. Lepas tu kita boleh start kita punya timer. Okay. So aku akan tuang yang pertama ni 60 gram. Kalau korang nak make sure dia punya air tu kena, korang boleh ambil sudu dan korang boleh kacau. Okay, so aku akan tunggu sehingga untuk yang pertama ni 40 saat biar dia steep lama sikit. Okay, and then next tuang lagi 60 gram iaitu sehingga 120 gram. So korang punya tuangan ni dalam bulatan yang besar dan dia punya ketinggian pun akan mempengaruhi dia punya extraction. So kita tunggu sehingga air tu betul-betul dah surut, baru kita tuang yang ketiga. So yang ketiga pun lagi 60 gram, bermakna sehingga 180 gram. So dia punya warna biasanya daripada coklat yang pekat, dia akan jadi lagi cair. Yang menandakan dia punya extraction tu dah semakin selesai. So korang bolehlah agitate dia buat kali terakhir. So korang boleh terus cut off korang punya brewing bila dia sampai 2 minit 30 saat. So tak perlu pun untuk tunggu dia habis. Dapatlah kita punya end result. So kalau korang tengok, dia ada dia punya minyak dia sebenarnya dekat lapisan yang atas tu. So tu menghasilkan dia punya coffee yang lebih clean. Kalau korang tengok yang dalam ni, dalam server dia ni, and then dia punya aroma pun, aroma dia lebih tak ada bau minyak tu sangat. Kalau macam tadi bau minyak tu ada, dia bau brown sugar tu pun tak berapa naik. So kita boleh tuang sikit. Okay, so basically yang mempengaruhi dia punya rasa tu, dia punya cawan, dia punya warna apa semua macam tu, tu semua akan sedikit sebanyak mempengaruhi taste of the coffee. So kalau macam ni, okay lah, kita boleh rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Definitely dia punya brown sugar tu lebih pronounced lagi berbanding macam French press. Sebab French press tadi tu dia punya tapis tu tak berapa bersih. That is how kita buat V60 ataupun manual brew coffee. This is like aku rasa yang paling famous lah equipment yang memang orang ramai tahu, iaitu mocha pot. Kita akan buat mocha pot coffee menggunakan kita punya bean sendiri, iaitu khas untuk mocha pot. So kalau ni memang ada dekat kita punya Shopee, dekat kita punya online store. Kita dah siap grind dah untuk korang yang berniaga menggunakan mocha pot. First of all, kita akan timbang berapa banyak kopi yang kita akan pakai.
Kita tak perlu pun nak temp ataupun nak tekankan dia. Kita just penuhkan dia. Kalau grind size dia pula, kita kasar sikit je daripada espresso. So bagi dia penuh macam tu je. Okey, so kita keluarkan dulu dia punya kopi. Next kita masukkan dia punya air panas. Alright. So untuk dia punya air pula, korang biasanya isikan di bawah dia punya valve ni. So dia tak boleh lebih daripada dia punya valve. Alright. Air panas dia sekitar 130, 134 macam tu. Masukkan dia punya kopi. Dan kita boleh screwkan dia. Sekarang kita boleh guna dia punya dapur. So temperature dia aku letak terus dekat nombor 5. Kita boleh tengoklah berapa saat masa yang dia ambil untuk kita masak kita punya kopi menggunakan mocha pot. Okay, so now kita just tunggu dia untuk dia keluar. Nanti kopi tu memang akan keluar ke atas ni. So dah 1 minit setengah. Tak silap aku dia dalam 3 minit macam tu untuk 3 cup punya kopi ni. 3 cup punya saiz. Kalau korang boleh nampak, dia punya kopi dah mula keluar dekat atas. Jadi selalunya bila kopi tu dah mula keluar, maknanya air tu memang dah masak lah dekat bawah ni. So apa yang korang boleh buat is korang boleh matikan dia punya api ataupun slowkan sikit dia punya api. So kalau korang boleh tengok, dia punya krema pun ada juga. Ni based on kita punya kopi ni yang kita roast dia dark. So dia akan menghasilkan sedikit krema. Kalau korang boleh bau dia punya aroma dalam video, bau dia memang sedap. So this one, dia tulis je buat untuk 3 cup. Tapi kalau untuk 3 cup tu, maybe cup yang besar tak sesuai lah. Mungkin for 3 small cup atau 3 cup of espresso, bolehlah pakai ni, mocha pot ni. Inilah dia kopi yang menggunakan mocha pot. So it's very easy. Korang boleh gunalah kita punya coffee bean ni ataupun apa jenis kopi yang dark roast or anything yang korang prefer. Korang nak rasa yang ringan, korang boleh pakai light roast atau medium roast. Nak rasa yang kuat, yang bila campur dengan susu, still rasa kopi dia tu, korang kena pakai coffee bean yang dark roast. So that is how kita buat mocha pot punya kopi. So now kita nak buat menggunakan flare espresso maker. So flare espresso maker ialah manual espresso machine yang reimagine. Kalau zaman sebelum flare kita ada rock presso. So yang ni ialah yang standard di mana dia tak menggunakan lagi elektrik. Aku rasa ni flare yang flare neo yang pertama. Kalau flare yang baru sekarang dia dah ada elektrik. Maknanya dia punya group head dia dah ada portafilter. Kita akan start membuat kopi menggunakan flare espresso maker. Okey, untuk yang pertama kita akan panaskan dulu dia punya group head dia. So untuk ni aku panaskan dengan rendamkan dia dalam air panas. Kita boleh masukkanlah dia punya coffee ground ke dalam dia punya portafilter ni. Okey, dia punya grind size boleh sama grind size dengan espresso machine punya grind size. Dia boleh isi up to 16 gram. Kita dah masukkan dia, kita ketuk dia, bagi dia turun ke bawah sikit. Kita tekan dia sikit je. Lepas tu kita masukkan dia punya screen dia ke atas. Lepas tu kita masukkan dekat bawah. Okay, bagi dia nice and fit. Kita boleh letak di atas dia. Kita masukkan air panas sehingga penuh dia sampai dia punya level ke atas tu lah. Now kita masukkan dia punya, korang boleh tengok lah dia punya bar pressure dia nanti. Bismillahirrahmanirrahim. So sekarang kita boleh mula untuk tekan dia. Kalau korang boleh tengok dia punya bar pressure tu dah mula naik 5 bar. So maksimum sampai 10 bar pressure. Bila extraction dah selesai, dia akan turun sendiri. Kita dapat 35 gram. So kalau korang boleh tengok, dia ada stripe dia, nampak warna coklat yang pekat. Lepas tu kat tengah-tengah tu warna coklat yang cair. So tu secara visualnya menandakan yang korang punya espresso shot tadi tu dia dah habis, dah selesai. Bila warna pekat pergi ke warna yang cair. So now kita boleh rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Definitely dia lebih pleasant sebab temperature dia pun dah rendah, and then dia sebab dia tak stable, air panas tu dia tak continuous kan. So mungkin macam tadi bila aku letak air panas tu, benda-benda lain ni dia dah menyerap temperature air tu. So dia dah turunkan dia punya temperature tu dengan lebih cepat. Lepas tu macam cawan ni pun maybe aku tak panaskan. So that's why dia punya espresso tu dia dah cool down a little bit. Bila dah cool down a little bit, dia akan menaikkan dia punya bitterness of the espresso tadi. Mungkin kalau orang yang suka kopi yang bitter, bolehlah buat kopi menggunakan flare espresso maker. So itulah cara dia menggunakan flare. Kalau korang tengok dekat depan aku ni, aku ada satu mainan yang aku dah pernah nampak lah. Tapi aku pun sebenarnya sendiri tak pernah try lagi. Personally memang tak pernah try sebab aku pun tak beli lagi. So ni apa yang kita panggil dia Hario Siphon. So dia melibatkan sains sikit.
di mana coffee ground tu kita letak di bahagian atas, dia punya air panas ataupun air dia berada di bawah dan kita panaskan daripada bawah ni basically. Macam mana membuat kopi menggunakan Hario Siphon ni? Jom aku tunjukkan dekat korang semua. Menggunakan grind size yang sama macam aku buat V60, cumanya aku akan pakai kopi dalam 20 gram. Okey. Kita grindkan dulu. Okey, kita dah habis grind. So, aku akan tuang air. Ini air ni dah suam sikit. So, hopefully dia membantu untuk extract dengan lebih cepat. Kita dah berada di tanda yang menunjukkan 2 cup. Aku akan masukkan dulu. Dia akan ada vacuum sikit. Nah, kita masukkan dia punya kopi. Cara untuk hidupkan dia punya ni, maybe tak perlu terlalu besar. Mari kita lihat berapa minit masa yang dia ambil untuk memanaskan dia punya air dan untuk naikkan dia punya air ke atas. Okay, so again inilah yang menarik pada aku equipment membuat kopi ni. Banyak equipment yang berbeza. Kita ada flare, kita ada French press. Dia dah mula nampak ada buih-buih sikit, dah mula nampak panas dah dia punya air dia. So as you guys can see, air tu dah mula naik dah ke atas pada 1 minit 50 saat. Jadinya korang boleh kacau untuk make sure dia punya air tu diserap oleh kopi tu. Dia dah sedut semua guys. Bila kita matikan api, dia akan mula untuk turun balik. Okay, so maybe dia punya filtration tu tak berapa ni sebab dia punya serdak kopi tu ada turun sikit dekat bawah. So mungkin kalau korang nak minum, aku nak kena tunggu dia punya serdak tu turun bawah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik. Cumanya aku rasa sebab dia punya temperature tu kita tak boleh nak adjust. Jadi kita tak tahu macam api tu berapa besar, dia akan naikkan dia temperature kepada berapa degree Celsius. So kat situ kita tak boleh nak adjust dia punya rasa dia lah. Lepas tu dia pun tak ada penapis kertas. So dia punya kopi punya serdak dia pun turun sekali. So dia ada minyak-minyak daripada kopi tu sikit lah. So bila ada minyak daripada kopi tu sikit, dia punya rasa pun memang a bit harsh, dia tak clean sangat. So it's a fancy punya coffee equipment, tapi mungkin disebabkan aku first time buat, jadi aku tak tahu nak tunekan dia punya coffee grind size macam mana, dia punya air, temperature dia semua macam mana. Tapi it's an interesting method untuk buat coffee dan kalau korang nak cuba, mungkin korang boleh cuba atau korang dah cuba, maybe boleh tinggalkan di ruangan komen lah. Okay, so kita dah explore beberapa teknik ataupun beberapa equipment untuk membuat kopi yang tak menggunakan espresso machine, iaitu kita ada manual menggunakan flare espresso maker, lepas tu kita ada V60, and then kita ada French press, lepas tu kita ada mocha pot. So definitely ada banyak sebenarnya cara bagaimana untuk kita membuat kopi. Dia punya equipment, dia punya cara-cara yang berbeza itulah akan menghasilkan rasa yang berbeza walaupun korang gunakan satu jenis biji kopi saja. Macam dia punya grind size pun main peranan, berapa kasar, berapa halus, lepas tu air tu berapa banyak, and then jenis air tu pun main peranan juga. Korang pakai air KK ke, air spritzer ke. So aku rasa ada banyak juga lagi equipment lain yang kita orang tak pernah try. Mungkin korang boleh bagikan cadangan apa next coffee equipment ataupun apakah next seterusnya cara untuk kita buat kopi menggunakan equipment yang kita orang tak pernah pakai langsung. Mungkin korang boleh tinggalkan di ruangan komen. Kalau ada soalan ke apa ke, jangan lupa boleh je tanya berkaitan kopi, tanya je dekat ruangan komen. Okey, jangan lupa juga untuk like, untuk share kita orang punya video kali ni. So kalau macam korang nak beli kita orang punya coffee bean apa semua macam tu, bolehlah lawati kita orang punya website www.fcrcoffee.com. Nak buat coffee class ke apa ke pun boleh hubungi kita directly juga. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak untuk menonton episod kali ini di dalam kita orang punya channel Selamanya Kopi. Terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum, selamanya kopi.